Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahin binti Zainal, berusia 28 tahun dan saya menetap di Air Hitam, Muar Johor. Saya belajar di OUM Learning Centre Batu Pahat. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang peranan gaya keibubapaan terhadap perkembangan awal kanak-kanak dalam subjek HDPS 2103 iaitu keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya akan pergi kepada objektif pembentangan terlebih dahulu. Objektif pembentangan ini untuk menjelaskan konsep gaya keibubapaan. Selain itu, membandingkan pelbagai gaya keibubapaan dan juga menilai kesan gaya keibubapaan terhadap perkembangan sosial, emosi dan kognitif kanak-kanak. Dan ia juga menghubungkan teori dan kajian dengan contoh kehidupan yang sebenar. Seterusnya, kita akan pergi ke konsep umum keibubapaan. Keluarga ialah institusi pertama pembentukan personaliti anak. Interaksi ibu bapa kepada anak mempengaruhi perkembangan sosial, emosi dan kognitif. Untuk pengetahuan semua, menurut Bowrit 1967, terdapat 4 gaya utama iaitu autoritatif, authoritarian, permisif dan juga tidak mengambil berat. Saya akan pergi ke gaya yang pertama iaitu gaya autoritatif. Ciri-cirinya ialah tegas tetapi penyayang, komunikasi dua hala dan juga memberi rasional terhadap peraturan. Kesan kepada gaya autoritatif iaitu sosial, anak mudah bergaul dan juga berempati. Dari segi emosi, keyakinan diri tinggi dan juga stabil emosi. Kognitif pula, pemikiran kritikal dan motivasi intrinsik. Menurut teori Bandura 1986, pembelajaran sosial melalui pemodenan. Kita akan pergi ke gaya yang kedua iaitu gaya authoritarian. Ciri-ciri gaya authoritarian ialah kawalan ketat, kurang empati dan juga hukuman digunakan. Kesan sosialnya ialah anak mudah pasif dan juga takut autoritari. Dari segi emosi, rendah harga diri dan juga cemas. Kognitifnya pula, kurang kreativiti. Menurut teori Erikson 1963, kawalan berlebihan menjejaskan autonomi. Seterusnya, gaya yang ketiga iaitu gaya permisif. Ciri-ciri gaya permisif menjelaskan terlalu memanjakan, ibu bapa memanjakan anak dan juga tiada peraturan jelas terhadap anak. Kesan kepada sosial ialah suka mengikuti peraturan yang ditetapkan. Dari segi emosi pula, mudah kecewa dan juga kawalan terhadap diri sangat lemah. Kognitif pula, fokus dan disiplin sangat rendah. Teori Kohlberg 1976 mengatakan kurang bimbingan moral daripada ibu bapa. Gaya yang terakhir ialah gaya tidak mengambil berat. Ciri-ciri gaya tidak mengambil berat ialah kurang perhatian, tiada sokongan emosi ataupun kawalan. Kesan sosialnya ialah kanak-kanak mudah terasing, masalah tingkah laku akan berlaku terhadap anak-anak. Dari segi emosi pula, emosi mereka tidak akan stabil, rasa diri ini tidak disayangi. Dari segi kognitif, lemah prestasi akademik di sekolah dan juga di mana-mana sahaja. Teori Bowlby 1969 mengatakan kurang ikatan emosi daripada ibu bapa menjejaskan keselamatan diri. Perbandingan keempat-empat gaya ini ialah kita pergi ke gaya yang pertama iaitu gaya autoritatif. Sokongan emosinya tinggi, disiplin sederhana, kesan umumnya paling positif. Gaya yang kedua, gaya authoritarian, sokongan emosinya sangat rendah. Disiplin tinggi, kesan umumnya patut kita cemas.
Okey, gaya yang ketiga ialah gaya permisif. Sokongan emosi sangat tinggi. Disiplin rendah, kesan umumnya bebas tetapi tidak berdisiplin. Gaya yang terakhir ialah gaya tidak mengambil berat. Sokongan emosinya rendah, disiplin rendah, kesan umumnya risiko tinggi masalah sosial dan emosi yang akan berlaku. Senario kehidupan yang sebenar. Autoritatif. Ibu berbincang dengan anak tentang sebab peraturan dan anak faham tanggungjawabnya. Authoritarian. Bapa marah, anak tanpa penjelasan, anak menjadi takut dan pasif. Permisif. Ibu biar anak main gadget tanpa had dan anak akan jadi hilang disiplin. Tidak mengambil berat. Ibu bapa sibuk, anak rasa terabai dan anak menjadi agresif di sekolah. Penilaian keseluruhan dari gaya autoritatif paling efektif dalam membentuk keseimbangan sosial, emosi dan kognitif. Gaya authoritarian pula dan permisif boleh menghasilkan kesan ekstrim iaitu sama ada terlalu terkawal atau terlalu bebas. Gaya yang terakhir ialah gaya tidak mengambil berat, memberi kesan paling negatif terhadap semua aspek perkembangan. Implikasi terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Guru perlu memahami latar gaya keibubapaan murid untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran. Selain itu, program pendidikan ibu bapa boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang pentingnya keseimbangan antara kasih sayang dari disiplin. Selain itu, kolaborasi antara keluarga, komuniti dan institusi pendidikan penting dalam membina anak yang holistik. Kesimpulannya, gaya keibubapaan mempengaruhi keseluruhan perkembangan kanak-kanak. Gaya autoritatif disokong teori dan penyelidikan sebagai paling ideal. Ibu bapa, guru dan masyarakat perlu bersama-sama memainkan peranan dalam membentuk persekitaran yang positif. Rujukan utama ialah Baumritt 1967. Selain itu, Bandura 1986, Erikson 1963, Bowlby 1969 dan Steinberg 2001. Perkembangan awal kanak-kanak memberikan kesan baik dalam perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal termasuk kemahiran berfikir secara kritikal, keyakinan diri, keupayaan berinteraksi dengan orang lain, kreativiti serta kemahiran motor halus dan kasar. Saya berharap agar semua orang memberikan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan awal kanak-kanak agar kanak-kanak dapat membesar menjadi sihat dan bijak pandai. Ini bukan kerana apa, kerana untuk diri mereka sendiri dan juga untuk negara juga. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.